5 gram gold bar ni sebagai dana kecemasan. Siapa yang dah ada 5 gram gold bar ni? Anda dah ada simpanan sekurang-kurangnya RM3,000. 5 gram ni nampak je kecil bagi siapa yang dah pun ada simpanan. Tapi sebenarnya nilainya begitu besar bagi majoriti rakyat di Malaysia ni. Sebab apa? Statistik menunjukkan 75% rakyat Malaysia ni tak mempunyai simpanan pun walaupun RM1,000. Perkara ni sangat membimbangkan sebab mereka bukan sahaja tak mempunyai dana kecemasan 3 bulan gaji, tapi 1 bulan gaji pun tak ada dalam simpanan. Beza dengan mereka yang ada 5 gram ni, sebenarnya anda lebih kaya daripada 75% rakyat Malaysia tadi. Sampai bila nak terus bekerja tapi tetap kayakan orang lain? Itu sebab pakar kewangan Malaysia Tuan Azizi Ali sarankan untuk kita simpan at least 10% daripada gaji kita untuk dijadikan simpanan. Kelebihan kita simpan dalam bentuk emas ni adalah simpanan tuan-puan tak mudah bocor. Kalau sebelum ni simpan dalam bentuk duit, mungkin tuan-puan mudah belanjakan. Tapi berbeza kalau simpan dalam emas ni, kita dah bekukan simpanan dalam bentuk emas. Emas ni kita perlu cairkan dan tuan-puan perlu keluar daripada rumah untuk pergi ke kedai emas ataupun pergi Ar-Rahnu ke untuk pajak untuk dapatkan duit. Sebab tu mereka yang dah pun mula simpan emas ni, kewangan mereka bertambah baik dan matlamat kewangan akan mudah tercapai. Jadi bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas bersama Publico, tuan-puan boleh DM Diana di profile atau boleh isi form sign up di bawah untuk Diana guide step by step. Untuk lebih banyak lagi info emas dan kewangan, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.